Kau pernah tengok orang excited beli kereta baru, siap post gambar kat Instagram, tapi 2-3 bulan lepas tu mula curi-curi naik motor lama balik. Ramai orang muda ingat beli kereta tu permulaan hidup stabil, tapi ramai tak sedar kereta juga boleh jadi permulaan perangkap hutang panjang. Pakcik nak kongsi 6 peraturan beli kereta supaya tak terjerat. Bukan untuk halang kau beli kereta, tapi supaya kau beli dengan waras, bukan terikut emosi. Peraturan pertama, jangan beli sebab nak impress orang. Kalau alasan kau beli kereta sebab nak nampak settled, kau dah rugi sebelum mula. Orang lain tengok sekejap je, tapi kau yang bayar ansuran bertahun. Pakcik pernah kenal seorang anak muda, kerja biasa, gaji 2,500. Tapi dia ambil Honda Civic baru. Ansuran lebih 1,300 sebulan. Mula-mula seronok. Tapi lepas setahun, semua benda jadi sempit. Simpanan tak ada, emergency kelam kabut, minyak pun kena jimat. Peraturan kedua, biar kereta ikut gaya hidup, bukan ego. Kalau kerja dekat, tak perlu kereta besar. Kalau jarang travel jauh, kereta kecil pun cukup. Fikir jangka panjang. Kereta mahal bukan je mahal harga, tapi servis, insurans, cukai jalan semua naik ikut. Tapi, even kalau kau dah pilih kereta sesuai, perangkap paling besar biasanya datang dari satu benda ni. Cara kau bayar. Bersambung di part 2.